Dan satu yang saya nampak kehebatan pemerintah Melaka ni adalah mereka ini tahu bagaimana hendak mempertahankan wilayah mereka dalam konteks tidak memberi kesan negatif yang terlalu besar, memberi impak terlalu besar. Jadi dengan cara bagaimana? Mungkin dalam konteks umum dan nak pertahankan negara, hantar tentera lah. Kan, berlawan, berperang dan sebagainya. Tapi pemerintah Melaka melihat sudut berbeza. Pemerintah Melaka, Sultan Melaka lihat jauh di sana, di negara China, ada maharaja dan ada kerajaan yang kuat. Jadi utusan dihantar ke sana. Itu yang bagaimana Cheng Ho datang. Kemudian ada utusan daripada kerajaan Melaka sampai ke sana, hantar hadiah dan sebagainya. Sebagai timbal balik diberikan hang lipo dan sebagainya kan. Gundik sebagainya. Itu cerita lain lah kan. Itu mungkin tokok tambah sebagainya. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi saya melihat kepada itu cara bagaimana bijaksana pemerintah ketika itu. Dalam konteks nak selesaikan konflik dalaman di negara sempadan, dia mengambil pendekatan yang agak radikal dengan cara pergi ke berhubung dengan kerajaan yang lagi hebat, lagi besar. Dan bila Siam tahu Melaka ada hubungan dengan, sudah tentu mereka akan berkira-kira ataupun lebih hati. 3 kali lah. Ya, ayat mudahnya 2-3 kali fikir lah. Kan, nak serang, datang kerajaan China, datang habislah kita kan. Jadi saya melihat itu antara yang unik di Melaka. Dan konteks sebenarnya benda ni kan, saya ingat bukan zaman Melaka saja, sampai ke hari ni. Sampai hari ni pun sama kan. Sounds familiar. Betul. Itu saya ingat apa yang berlaku itu adalah pada hari ni berlaku. Bagaimana kita tahu kita nak berdepan konflik dalaman sekitar negara jiran, kita ada hubungan diplomatik dengan kerajaan lebih besar. Jadi automatik itu akan menyebabkan negara sekitar itu lebih berhati-hati untuk mengambil tindakannya.